Bila bab duit, semua tiba-tiba jadi berani. Tapi bila mahkamah kata kerajaan pusat kena bayar balik hak 40% hasil Sabah, terus keluar suara, kalau kerajaan rayu, kami letak jawatan. Weh, sejak bila ugut kerajaan ni jadi cara baru tuntut hak? Isu ni bermula lepas Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu putuskan kerajaan persekutuan salah sebab gagal bayar 40% hasil kutipan Sabah dari tahun 1974 sampai 2021. Mahkamah siap bagi masa 90 hari untuk semak semula semua angka dan 180 hari untuk capai persetujuan antara Sabah dan Putrajaya. Tapi bila dengan kerajaan mungkin fail rayuan, ada pemimpin Sabah terus ugut nak letak jawatan. Terus Hassan Abdul Karim, MP Pasir Gudang naik angin. Dia kata jangan jadikan isu ni political ransom. Negara ni ada undang-undang. Bukan pasal malam boleh ugut ikut suka hati. Hassan pun sindir kerajaan pusat dah pun bagi bajet besar kot kat Sabah tahun ni. Jadi tak payahlah nak gertak macam sangsing politik. Kalau betul nak bela hak negeri, bawa hujah dalam mahkamah. Bukan buat drama depan kamera. So aku nak tanya, ni perjuangan hak negeri atau ugut ikut selera politik? Sebab kalau semua negeri mula ugut bila tak puas hati, esok Malaysia ni bukan persekutuan, tapi pasal lelong kuasa.